Orang yang pertama hantar tahniah dekat saya apabila saya hapuskan judi di polis, Brigadier Jeneral Tentera. Saya tak habaqlah dari mana. Dia kata, Alhamdulillah, nampak dia kata YB cikgu tegas. Saya kata mudah-mudahan semua pengundi Perikatan Nasional, semua rakyat negeri Perlis akan mendapat pahala yang banyak disebabkan mengundi kita dalam pilihan raya yang lepas. Saya kata saya tak boleh tangguh dah sebab saya dah umur 60 lebih. Takut dia look tak dah nak hapus judi. Jadi lah ni bila saya dah istihar dah kata judi yang berlesen ni tak ada dah di negeri Perlis, saya berasa lapang. Saya berasa selesa nak menghadapi kehidupan yang ke depan ni. Kita berasa cukup selesa. Saya kata saya dah bagi noti bulan 4, ni dah bulan 6, nak tutup bulan 10, bulan 11 sebelum habis tahun. Jadi ada masa lagi untuk mereka nak cari. Rayuan untuk sambung tak ada. Tapi untuk nak cari peluang pekerjaan ni dah ada masa banyak bulan. Sebenarnya mereka boleh cari. Lagipun tak ramai yang bekerja di kedai judi yang berlesen ni. 6 kedai judi tu saya ingat 6 orang, 7 orang macam tu saja. Jadi tak ada masalah. Kita berjumpa dengan pertubuhan NGO Cina ni untuk kita dialog balik. Apa sebab kita tutup kedai judi, apa sebab kita tak sambung lesen. Depa kita judi haram ni banyak. Saya kata judi yang haram ni kita kerajaan tak ambil tanggungjawab. Walaupun kita akan cari dan hapuskan kedai judi haram ni. Judi apa pun, kalau secara haram tak ada lesen ni, judi semua haram, tak ada lesen ni, kita akan cari. Tolong jaga-jagalah. Mana-mana penganjur kepada judi tidak berlesen ni, kita tetap akan cari. Kita akan cari. Sebab rakyat kita ni akan jadi polis semuanya. Mereka akan bagi maklumat kepada kita. Cuma yang berlesen ni saya kata, kami orang Islam mengeluarkan lesen, kami bertanggungjawab. Dan kami kena jawab di hadapan Allah esok. Dan dosa tu kami kena tangguh.